bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Sahabat sejati mengenal pasti tiada realiti dan juga fantasi, merekam semua bukti misteri. Toman 3, jiwa berani, toko Vira bersatu hati, kerjasama diberi dedikasi, mencurahkan bakti untuk Ibu Pertiwi. Kisah bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Toman 3. Tolong aku. Tak terdaya rasanya aku nak hidup cara ini. Pakcik, are you okay? Aduh, asal aku ini manusia biasa macam kamu semua juga. Tapi dah nak jadi begini, apalah aku boleh buat? Mohonlah bawa aku pergi dari sini. Sebelum ramai lagi orang ke rumah aku, mohonlah tolong bawa aku kat seberang sungai sana. Ada kedai ubat Cina kat situ. Aku nak minta dia tolong pulihkan aku semula. Jauh lagi ke kedai ubat Cina tu, Pakcik? Taklah jauh lagi. Selepas anak bukit itu, sampailah kita. Ini bukan lagi anak bukit, Pakcik. Ini bapak bukit. Dari tadi kita mendaki sampai sekarang tak turun-turun. Dah lah tu, Kevin. Kalau kau penat, minta Mohan pula dukung Pakcik tu. Ha? Faizal! Wan! Faizal jatuh dalam gaung tu. Apa kita mau buat? Apa lagi? Kita mesti selamatkan dia lah. Kau letak Pakcik tu kat bawah dulu. Aduh, sakitnya badan aku. Macam mana boleh jatuh ni? Bunyi apa tu? Harimau! Ya! Pakcik! Faizal, kau tak apa-apa ke? Aku okey. Mujurlah Pakcik tu selamatkan aku tadi. Banyak kuat tak macam orang tua. Aku pun kuat apa? Banyak songel lah kau. Tengok tu. Apa dia mau bikin? Kepala aku! Pakcik. Dia terlalu lemah tu, Faizal. Biar dia rehat dulu kat situ. Nanti kita teruskan perjalanan kita. Tidak, kita kena teruskan perjalanan kita juga. Pakcik tak tahu apa akan jadi pada pakcik nanti. Mohonlah kita sambung perjalanan kita. Baiklah Pakcik. Kita teruskan perjalanan kita. Pakcik bersabarlah dulu. Kami akan bawa Pakcik juga ke kedai ubat Cina tu. Jom, kita berangkat sekarang. Dah sampai pun kita. Mungkin inilah kedai ubat yang dimasukkan tu. Ish, seram pula aku tengok tempat ni lah Faizal. Tak selupa macam kedai ubat pun. Macam mana sekalipun, kita kena tanya orang dalam rumahnya dulu. Hello? Apek? Faizal, pakcik ni makin tenang lah Faizal. Cepatlah sikit. Hello, ada orang kat dalam tak? Lu apa mau datang sini ya? Apek, kita ada bawa orang sakit mau jumpa. Saya nama Zong Choi, bukan apa lo. Orang panggil saya nama Profesor Zong Choi. Jadi tak salahlah kami. Ini kedai ubat Cina Sensei kan? Iya, ini tempat ada terlupa selesai kak. Kasih bawa masuk itu orang sakit, saya mau periksa. Macam mana pakcik tu, Encik?
Ayah, saya belum selesai lu sudah tanya. Halo kawan, lu mana Mali? Kampung seberang sana. Lu apa sakit? Saya tak tahu. Lu periksa lah. Okey. Sini. Ala bunyi, ala kuat. Sini. Ala bunyi kuat. Ala bagus. Ala bagus. Ayah, apa punya orang lu orang kasih bawa sini? Ini orang talak selupa orang lo. Pakcik ni pernah disambal kilat dulu Encik. Selepas itu pergerakan badannya tak normal lagi. Lu orang jangan panik. Gua ada cara mau kasih dia normal semula. Cara macam mana tu, Profesor? Dia punya blood pressure makin lama makin laju. Dia punya otak sudah tak tahan. Gua sudah lama kaji ini fenomena dan gua sudah jumpa dia punya penyelesaian. Inilah masanya. Sekarang gua mau pasangin nyala pada dia punya kepala. Gua mau kasih tali semua itu kuasa dari dia punya badan. Itu kuasa ada dalam dia punya badan dalam baik punya. Mesti kasih keluar. Aku macam tak percaya sangat apa Apek tu cakap. Tengok dulu. Kalau lain macam je, kau ketuk kepala Apek tu. Alright. Kau ni apa hal? Aku takutlah. Dan macam cerita hantu orang putih pula. Okey. Semua suara ready? Saya mau start sekarang. 1, 2, 3. Oh, hanya takut. Kamu tengok. Weh, apa ni? Apa ni? Ih, Apa macam sekarang kawan? Ada rasa sehat? Iyalah. Bolehlah tahan sikit. Aku berada di mana ni? Dan apa benda atas kepala aku ni? Jangan risau. Awak sekarang ada dalam saya punya rumah. Encik punya rumah? Apa hal saya berada di sini? Apa? Awak tak ingat lagi kah? Jangan risau Pakcik. Yang penting Pakcik selamat. kami akan ceritakan nanti. Jomlah kami bawa Pakcik balik. Iyalah. Ayah, nanti dulu. Ini klinik bukan free. Awak kena bayar dulu sebelum mau balik. Iyalah. Betul juga tu. Nanti esok pagi aku suruh anak aku bayar duit kau. Saya masih tak faham lagi. Tak mengapa. Lu balik dulu. Kasih lihat lu punya badan. Jangan fikir sangat. Iyalah. Terima kasih banyaklah. Thank you.